Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sumaya Balqis binti Abdul Hadi. Saya berumur 16 tahun. Tingkatan 4, bersekolah di Sekolah Menengah Kebangsaan Tekik, Pulau Tioman. Selepas saya menyertai tuition di Nadi, saya telah mendapat perubahan pada mata pelajaran saya, seperti mata pelajaran teras, bahasa Melayu, bahasa Inggeris, matematik dan juga sejarah. Perubahan ini pada peperiksaan saya pertengahan yang dapat berubah daripada awal tahun. Kalau diberi peluang lagi, saya ingin menyertai tuition di Nadi lagi sekali, memandangkan tahun depan saya dah tingkatan 5 ambil SPM.